Lagi kita tak perasan kebesaran Tuhan, lagi tu kita rasa kita hebat, kita pandai, kita alim, ya, dan sebagainya. Pandang dia. Dia ni nak pandang, dia kena kasratun zik. Batu penting ini kita mencari jalan tariqah yang membentuk perubahan rohani kita biar supaya kenal Tuhan dengan kenal yang sebenar-benarnya, ya. Kita nak kenal Tuhan dengan lisannya, ya, atau kenal dengan kitab. Dia nak kenal dengan rasa, zauq. Tariquna bil azwaq la bil awraq. Jalan kami ma'asyiral arifin bil azwaq. Rasa tu kena ada, ya, bukan di lambaran kitab. Kitab kena ada sebagai panduan, tak ada kitab dibahas. Tapi dengan kitab saja tak cukup, ya, dia kena rasa. Seorang budak, ya, dia beli makanan, apa dia beli? Burger. Kita tanya, tak makan ke? Tak, saya beli burger kan nak makan, saya nak pegang ni. Wah, ni kau lain macam kau ni. Orang beli nak makan, dia beli tak nak, saya tak nak makan, saya beli nak pegang ni. Pegang tu dipanggil akidah. Kalau kita mengaji sampai mati, taraf kita akidah dia tu, taraf tu pegang. Kita bukan nak pegang saja, dia nak makan, mana apa, nak rasa. Jangan kita kenal Tuhan, kita berpegang Tuhan yatasif bil basar. Tuhan bersifat dengan basar. Yakin, sah akidah, takat tu je. Tak, kena pergi depan lagi. Ta'aluk basar tu, dia melihat tu, kena rasa. Zauq dengan Tuhan. Ya, sehingga kita berjalan sentiasa terasa raqib annallaha yara, muraqabah kerana Ta'ala sentiasa memerhati kita. Ayat ni boleh mengubah dalam. Dia boleh ubah sifat mazmumah pergi pada mahmudah. Kalau dia tak ada rasa dengan Tuhan, dia mengajilah sifat mazmumah, dia boleh hafal. Mazmumah, mahmudah, semua dia boleh hafal, boleh syarah dengan dalil. Tapi dia tak rasa, dan ini ilmu tu di kitab dan di lidah dia. Sekarang kita nak masuk biar dia rasa tu. Siapa dia sebenarnya kita, siapa sebenarnya Allah Ta'ala. Itu dia antara dia, ya.